Alhamdulillah guys, hari ni saya rasa lebih 60 meja yang order Alaska King Crab. Saya nak ucap terima kasih kepada semua daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. So selain daripada King Crab, kita ada lobster size mega. Mega bang lobster. Dari mana bang? Singapura. Daripada Singapura. Terima kasih banyak. Daripada Singapura. Okey. So guys, macam inilah keadaan restoran saya. Boleh tengok Kita tengok daripada depan. Kita tengok daripada depan. Okey, full house. Kini hari saya rasa saya buka dekat 700 kerusi. 700 kerusi. Bahagian dalam 3 restoran. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, jumpa lagi ya. Ya. Okey, ayo kita temu bos sebentar. Dari Jakarta yang tadi itu ya. Mana ayahnya sudah pulang? Itu. Baik, makasih ya. Baik, daripada Jakarta. Jakarta, Indonesia. Okey. So yang mana nak berbuka jangan lupa buat tempahan. Kita boleh tengok menu-menu yang dekat meja ni order Jom kita boleh tengok menu. Kita ada set dulang. Kita ada King Crab. Alaska King Crab set dulang. Ni daripada Segamat kan bang? Daripada Segamat. Daripada Segamat. Masya-Allah. Terima kasih banyak bang King Crab. Dah repeat. Dah repeat dah pernah datang sebelum ni Baik, terima kasih banyak. Alright. Jomlah kita ke dalam. 700 kerusi penuh. Okey. Alright guys. So ini bahagian dalam. So yang mana nak berbuka puasa jangan lupa datang ke sini. Okey, lampu buka Okey, kalau nak datang korang boleh waste nasi lemak lobster JB. Bang, selamat berbuka bang. Dari mana? Daripada Pontian. Sini alhamdulillah. Orang tua cakap kena baling spender kat atas. Tu saya baling tak hujan ni hari. Habis buat-buat tak, saya baca-baca je. Aduh. Abang tu cakap tempat lain cuaca hujan, dekat sini cuaca panas. Saya cakap saya baling spender kat atas. Okay guys, 700 pack penuh alhamdulillah. Okey, yang mana nak berbuka. So sepanjang bulan puasa kat sini saya ada belanja kuih dan muih free. Ni tak payah-payah. Tak payah-payah, percuma. Selama sebulan. Okey, tolong komen salah ataupun tidak. Semua hidup sekali berbuka puasa makan Alaska King Crab. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi abang lobster.